Masuk. Hari ni final exam SKM 2 ke 3? Kuih 3. Wah, apakah ini? Sini. Mana budak-budak? Awak buat berapa orang? Seorang individual Grup? Mana budak-budak grup? Panggil semua masuk. Panggil semua. Seorang sampai. Mana ramai? Mana? Tutup. Niswa Salat. Okey. Panggil semua. Final exam hari ni. Sabar cepat. Melecet ke? Jangan slow now. Mana semua? Lagi? Ni je budak exam. Mana panggil semua? Mari. Alright, masuk. Ramai ni ada lagi. Mari, come in. Come inside. Minta maaf saya punya aircon tak bersejuk. Berpeluh-peluh. Ni SKM 2. 3. 3 dah. Habis dah naik dah. Kalau tak sedap jaga. Habis? Ni je? Ya. Seramai manusia ni dia je yang siap? Astaga. Lebih bagi aku. Jap. Nak pacak ni kejap. Lawas tak saya punya stand. Okey, ni suasana. Cerita siapa buat ni? Ni yang lebih ni bagi kita. Yang semua dah bedah semua dah siapa buat salat ni suas ni? Itu ialah ni salat dan satu tim saya dengan 3 orang. Apa cerita komponen dia? Komponen dia ada romaine, boiled egg, kan tuna dengan green beans. Soft boil ke hard boil? Hard Hard boil. boil. Lagi? Ada tuna. Lepas tu ada lemon dressing. Ni ganti dengan cat food boleh tak? Boleh ke? Okey, mesti ada potatoes. Berapa gram ni bagi ni? Ni nak jual berapa ni? Ada French beans. Okey, ni nak jual RM1. Potato is overcooked. Dia punya dressing? Lemon dressing. Lemon dressing? Mana? Tak ada pun. Salat ni suas ada capsicum ke? Tu nak bagi warna. Tak ada. Olives mana? Olives tertinggal. Nak exam ni tau. Exam. Salat ni suas, olives tak ada. Lagi apa lagi? What else is missing? Tomato elect. Kata nak colour. Colour you don't get from the capsicum, you get from the tomato. Okay, kita cakap pasal portion size. Kalau, whenever you do exam ke, whatever class ke, you must do it as if you want. You always have to assume that this is going to be served in a restaurant. Kalau ni nak serve dengan restoran macam mana? Portion size tak betul. Portion size tak betul. Dia ada 2 portion. Satu, when you serve as an appetizer, dia kecil sikit. Kalau as a main course, it could also be served as a main course. Salad boleh serve sebagai main course. Soup pun boleh serve sebagai main course. Kalau tak ada main course lain. Boleh. Dia serve sebagai main course tak? Boleh tak? Sure. Kita taklah serve dessert sebagai main course. Tapi salad, soup boleh. Kalau tak ada main course lain. No problem. The potato biasa kita cut into chunks. Bigger chunks. Ini macam ni, chunks macam you makan rojak. Rojak mamak. Chunks. Tapi you don't deep fry lah. Macam rojak mamak punya chunks. And dia punya doneness pun, rojak mamak punya doneness of the potatoes. Dia tak ada lembik sangat. Ini macam baby nak makan. Kan? Tuna, you know how the tuna taste lah. Kan? Lembik sikit. Boleh lagi pas. Boleh, insyaAllah. Pas ke tak pas? Ini pula main course nak cerita. Siapa buat main course? Turunkan, jangan berpeluk tubuh. That looks rude. Okay? Jangan peluk tubuh. Turunkan tangan, ya? Siapa buat main course? Cepatlah nak cerita, apa malu? Awak apa-apa cerita pun awak dah exam. Dah lepas. Tak ada takut, nak takut lagi dah. Benda dah lepas, cerita je apa yang awak buat ni. Main course, chicken rollers with roasted potato, sauté veggie, sweet potato puree, and brown sauce. Okay. What is a gulat? Bentuk. Yes, it's gulat in French. English dia panggil roll. Put your hands down. Panggil rolls. Kan? That's why kita letak maybe spinach ataupun you can use seaweed. So you can see the contrast between the chicken yang macam pale colour dengan seaweed. Dan atas seaweed tu kita letaklah gini. The best example of a gulat is a sushi. Betul tak? Sushi dalam dia letak cucumber lah, yellow zucchini lah. Sebab nak nampak the contrast. It makes better eye appeal. Bila orang tengok kita makan dengan
mata dulu kan. We eat with our eyes first. Kita tengok Cleo baru kita jamak. Kalau kita tengok Hauk. Ni kenapa ni macam keberak kapur ni? Jangan gitu, semangat sikit dah sekarang 3 nak habis. Apa ni boleh kahwin? Ya. Anak lelong siapa nak marilah ambil. Marilah dah habis sekarang 3 semua ni ha. Nak buat laki boleh, nak buat bini boleh. Dia kata main kos 450. Tengoklah binaannya pula. Memang betul. Prasos ni cantik. Prasos ni cantik, kita rasa bismillah. Nice, very nice. Very nice. Ni sejuk, that's why pekat sikit. Okay. Dia start dengan N. Ingat. Selori manusia ni seorang tak ingat. Nape consistency. N-A-P-P-E tanda atas dia. Nape. Nape is a consistency bila you cedok dengan spoon is dia ada tinggal one thin film on the top of the spoon that coats the back of the spoon. Sos macam ni dia kena nape consistency. This is it. Jom dia rasa. Okey, tak apalah. Kita cicah macam itu. Tengok berkilat cantik. Bismillah. Tomato soup dia sedap. Lepas tu kita dah ada ramai. Ni punya dessert pula. Ni dessert ni. Apa benda ni Muna? Eclair. Okey, cerita nak buat eclair macam mana? Pakai apa? Butter. Water. Milk. Milk? Oh, okey. Yang sunrise. Oh, ini lupa nak makan ni. Some recipes calls for milk. Ada orang pakai milk. Ni apa benda jeruk? Kau nampak macam kerik ke apa ni kerik? Udang apa ni? Ni udang gali, soy gali. Gali. Honey gali. Tak percaya je. Sudah. Mana? Okay. Bukan sekadar rupa. Nak kata sebab sejuk dah got to be fair kan. It's very nice, very well seasoned. Sedap. Boleh jual. Beg kuning. Beg kuning. Buat paste apa? Paste. Paste. Shoe paste. Okey, sampai tak melekat dekat pot, dekat pan, bukan keluar minyak. Lepas tu kita transfer dia dekat whisk. Transfer dekat whisk. Mixer. Okay, then whisk dulu bagi sejuk sikit. Then baru masuk telur. Kenapa kena beri sampai sejuk dulu sikit? If kita masuk telur dulu, telur tu akan masak. Yes, jadi scrambled egg. Pandai. Apa ni? That one, Victoria sponge. Victoria sandwich. Ini also very classic. Tapi benda yang sama. Kalau you letak strawberry filling, lepas tu you celup